Malaysia dijangka melepasi kemuncak penularan varian Omicron menjelang hujung bulan ini. Dengan tanda-tanda penurunan jangkitannya sudah mula dapat dilihat ketika ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, dalam jangkaan itu melihat kepada situasi di negara-negara luar seperti Britain dan Filipina yang kini juga dalam tren penurunan selepas berada pada kemuncak penularan Omicron kira-kira sebulan dan 2 bulan lalu. Jelas beliau, kes jangkitan harian varian tersebut juga dijangka dapat dikurangkan dalam tempoh terdekat berdasarkan pendekatan imuniti kelompok iaitu pemberian vaksin dalam kalangan rakyat. Ketika ini tambahnya kira-kira 99% populasi dewasa sudah menerima vaksin COVID-19 manakala kira-kira 3 juta penduduk pula sudah sembuh daripada wabak itu yang memberikan mereka imunisasi terhadap varian Omicron. Namun pihaknya bimbang jika terdapat varian COVID-19 baru yang lebih berbahaya, mudah tersebar dan kebal terhadap vaksin dan pihaknya perlu berdepan kemungkinan itu. Justru pihaknya berharap dengan pendekatan imunisasi kelompok yang diambil kerajaan iaitu dengan pemberian vaksinasi, varian Omicron ini dapat dikawal dan kes jangkitan terus menurun sama seperti yang ditunjukkan di negara-negara lain. Dalam pada itu, menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham, meskipun negara sedang menuju fasa endemik, namun wabak COVID-19 masih disifatkan pandemik dalam kalangan mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Ini kerana jelas beliau data-data seperti kadar jangkitan, kemasukan ke hospital, rawatan di unit rawatan rapi ICU, kematian dan sebagainya menunjukkan jumlahnya adalah lebih tinggi dalam kalangan mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Selain kumpulan anti-vaksin yang sukar diyakinkan, ada juga golongan yang mengambil pendekatan tunggu dan lihat kerana mereka bimbang dengan risiko kesihatan jika mengambil vaksin.